7 kotak dah buka dalam blocklist Marvel Studios The Infinity Saga. Tinggal lagi Groot dengan The Falcon. Nombor 6 atau nombor 9? Let's go with nombor 6 lah. Okay, nombor 6 kat sini. Alright. 73.1 gram. Okay, di dalam ini tiada silika gel. Okay. Satu base, satu blind bag. Falcon ke Groot? Aku rasa Falcon. Betul tak? Okay. Betul. Falcon. Ada wings dia kan. Okay. Ada card dia. Pasang dulu. Alright, siap dah pasang di Falcon. Look at this guy. Wing dia sangat lebar. Lebar gila wing dia, nampak tu. Panjang gila wing dia. And of course wing dia boleh gerak on ball joint. Boleh flap lah. Boleh. Aku tak tahu macam mana dia nak simpan dia punya wing ni kan. Tapi dia boleh bawa ke depan macam ni kan. Dia boleh buat macam shield. Alamak, tercabut pula kan. Okay. Kalau yang ni, kalau this joint dia bagi dalam ball joint, mesti boleh buat macam shield kan. Okay, dah pasang balik nampak. Okay lah. So dekat depan ni dia boleh gerak. Ada yang ni dia boleh pusing 360. Aku tak tahu macam mana, apa dia nak post untuk 360 kat situ kan. Tapi the wings is really lebar. Look at that. Really nice. I tengok dia punya baju dia pun very nice. Aku ingat dapat red wing, tapi tak dapat pula red wing kat dalam ni kan. But this is okay, this is fine. So what do you guys think about Sam Wilson ataupun The Falcon sebelum dia menjadi Captain America? Okay, kotak nombor 8 dapat, bukan kotak nombor, kotak ke-8 dapat The Falcon. Now, tinggal lagi satu je kotak. This will be Groot. Aku akan buka dalam next video.